Hamba sepurnama berjalan melintasi gunung dan juga lembah, mengarungi peluka-peluka, dan akhirnya sampai sudah santap. Sudah santap. Oh, jauh perjalanan. Ya, perjalanan hamba untuk datang sempena annual dinner Encik Orimon di Elite Hotel. Okey. Alhamdulillah tuan hamba sudah Jadi santap. bagaimana dengan tuan hamba yang ada dalam ni? Dah santap belum? Mungkin ada yang belum santap. Apapun untuk yang belum santap, kita jemput untuk sama-sama santap. Dan sedikit pantun boleh? Hamba pun nak pantun. Merah delima manik di tangan, indah berseri hiasan malam, jamuan terhidang penuh keikhlasan, cerminan adat Melayu terbilang. Dari Melaka pergi ke Perlis, tinggal sebentar di Pekan Lama. Hidangan enak, majlis berstay tradisi, dan nikmati pasnya dengan penuh selera. Hamba tu hamba, Ya, saya. sambil-sambil ada yang sedang bersantap kan. Hamba Boleh rasa hamba rasa kosong saja kalau tanpa apa cakap, tanpa sebarang hiburan. Kosong saja. Arakian, apa yang tuan hamba ingin nyatakan adalah bagi menemani para tetamu dan juga jemputan tuan hamba yang ada dalam ni, kita akan bawakan satu persembahan. Jadi tuan hamba nak apa? Nak nyanyian ke? Nak persembahan ke? Apa? Lakonan, jenis lakonan? Tak naklah hamba nyanyian, hamba tak nak. Tak nak? Hamba rasa nak sesuatu yang boleh buat hamba ketawa. Hamba rasa nak ketawa saja pada malam ni. Bolehkah tu hamba? Boleh. Jadi tanpa melengahkan masa, dari Dewan Makmur Elite Hotel Kota Baru Kelantan menampilkan jaya bukan Alo PM.